muda lagi. Nak ambil lollipop. Ya, sama-sama. Okey, boy Lelo, hujan. Okey, boleh. Uncle, cukup. Boleh. Hati-hati Uncle, mungkin lah. Ini cukup? Cukup. Okey. Dia boleh ambil? Ya, ambil je, apa je. Sepenuh apa ni kan? Apa? Sepenuh apa ni kan? Tak tahulah, Allah belanja. Alhamdulillah. Oh. Thank you aunty. Nak panggil diorang main tak boleh. Seberapa semua total? Semua bayar 16,300 saja. 16,300. Ya. Terima 16,300. Dia doa sangat, ya Allah, nak menangis kan. Saya dah tak ada pekerja tetap lah. Pekerja part-time tak mampu dah nak gaji pekerja. Gajikan pekerja tetap kan. Oh ya kah. Tapi Allah mampu. Itulah Allah takdirkan. Alhamdulillah. Dengan hutang banyak dengan apa kan. Terima kasih banyak. Itulah bukan daripada saya tau. Allah hantar. Ini Allah hantar, Allah yang takdirkan. Kata isi tak ada siapa tolong, nak Allah saja boleh tolong. Betul. Di mana dugaan aku ada, akan ku tempuhi segalanya demi untuk semua. Ku coba cari jalan untuk bantu semua. Jalan yang berbeza untuk ubah dunia. Ada yang panas dalam dada, ada meniti air mata, seperti tak ada tangan hanya untuk sekadar sedapkan rasa. Rasa bercampur aduk seperti orang gila. Muka selamba walau terjadi depan mata. Pernah rasa apa kau rasa? Aku juga pernah sakit yang tak terkira. Alhamdulillah, doa Umi tak henti, Nabi pun dibaling tahi. Tanpa dendam walau sikit, itu apa Nabi ajak kami. Dihina masih berdoa, dikutuk masih bersunnah, dibenci masih ku cinta, dipijak masih berdakwah. Sabar selagi boleh sabar, nanti pasti munculnya sinar.